Terima kasihlah sebab tolong tengokkan budak-budak ni. Ke aku dapat Ucup. Jom kita balik. Oh. Tahu tak? Uncle Pablo ada surprise untuk diorang ni. Tak tahu surprise apa? Salam! Korang kenal? Driver aku. Okey, jom. Balik. Ni. Hutang lama korang belum selesai lagi. Bunga dah tambah. Salam tak nak bagi tahu ada kerja dengan Pablo? Salam dah bawa keluar perangai taik dia lagi ni. Selamat nak selamat kena salam. Yang dendam semalam macam salah petik nama kena tanam. Wahadam kerja orang dalam baju kasut seragam. Mereka lupa kita tahu. Budak busuk buka mulut bagi tahu. Salah pakai hantu hantar nak santau. Lu orang slow order line gua tango. Ini line punya lingo 666 gua bingo. Perfect combo kami komando. Belum mula game sudah favo. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao ciao. Kenapa Ucup lari tinggalkan Uncle? Ucup pergi cari Jaja. Uncle kata Jaja kat rumah Pak An. Tapi bila Ucup cari, Jaja tak ada. Betul, Ucup nak tahu kat mana Jaja. Okey. Uncle boleh bagi tahu. Tapi Ucup kena janji dengan Uncle yang Ucup sumpah takkan bagi tahu sesiapa pun pasal Jaja. Boleh? Sumpah? Tipu dosa tau. Okey. Jaja, dia ada kat syurga. Kat syurga? Tadi baru je lepas janji dengan Uncle tak nak bagi tahu siapa-siapa. Ucup kena rahsiakan benda ni. Faham? Kalau Ucup betul-betul sayangkan Jaja, Ucup takkan bagi tahu sesiapa pun pasal hal ni. Kalau boleh sampai bila-bila pun Ucup jangan tanya lagi pasal ni. Boleh? Boleh. Betul? Betul. Jom sikit. Comel lah dia ni. Ucup ni comel lah. Yang aku tak fahamnya, kenapa Talam tak beritahu yang dia kerja dengan Mamat tu? Kalau dia bagi tahu kan senang cerita. Aduh, aku rasa tak sedap hati langsung tu pasal Talam ni. Pisang berbuah 2 kali lah ni. Mungkin. Tak, dia duduk kat Mangkau kan? Takkan kau tak tahu apa-apa langsung? Aku tak pernah tanya dia kerja dengan siapa. Aku nak kena jumpa Talam lah sekarang ni. Sebab kalau betul dia kerja dengan Mamat tu kan, dia mesti tahu Jaja kat mana. Dia mesti tahu apa yang ada kat dalam rumah tu. Betul tak? So kita jumpa Talam malam ni, call dia. Aku tak kira lambat ke, cepat ke, aku nak settlekan benda ni as soon as possible. Call dia, kita jumpa dia malam ni. Selamat petang kepada
nak tanam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengaruh si kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu. Membaca itu jambatan ilmu. Bridging cities lepas tu kau kaji lyricsku. Jadi ku freestyle satu album. Makan sarapan macam menu. Coming to America, Eddie and the Sinew. James Earl Jones, ini Jeffrey Joffa. Nak chiropractor, semua rapper segala poster. Tak ada hormat. Jom. Cun atas lah. Kau dah lama kenal budak-budak tadi? Relax, cik. Aku tanya je. Aku nak kau terus kawan dengan diorang. Tapi aku nak kau ingat satu perkara. Apa-apa yang berlaku dalam rumah ni, rahsia. Baik, bos. Baik, bos. Tapi kalau aku dapat tahu kau pecahkan rahsia, naas kau. Faham? Faham, bos. Faham. Bos. Budak tu mana? Mandi, bos. Okay. Kau dengar sini. Budak tu dah panas. Akan kacau bisnes kita. Kalau dia libatkan polis, kita dalam bahaya. So, bos nak selesaikan dia? Tak boleh. Bukan sekarang. Aku nak kau cari 2 orang budak. Umur macam diorang. Berapa orang? 2. Tapi kau jangan bawa datang sini. Bila bos nak? Lagi cepat, lagi bagus. Jadi bos macam mana? Yeah, bila rasa itu tiba, aku merindukannya. Bila berjumpa, seringkali bertengkar saja. Macam mana? Dah settle dah? Dah. Mak, Ira ada call Mama? Cik call je. Nak balik sini. Lepas Mama cakap apa? Mama cakap suruh dia bersabarlah. Tak boleh macam tu. Tengok, ni call lagi. Hello? Ya, Ira. Ada apa, sayang? Assalamualaikum. Ni Mak berada Ira ke? Waalaikumsalam. Ya, saya. Macam ni, Puan. Ira dengan mak kandung dia accident. Ya Allah. Betul ke ni? Kenapa? Mak, kenapa? Ira dengan mak dia accident. Air. Banyak kereta hari ni. Banyak, alhamdulillah. Allah. Weh. Ya Allah. Biasa tu. Ira weh. Kenapa dengan Ira? Perasaan sedih. Nah. Apa ni? Tengoklah. Awak nak resign daripada board of director syarikat kita? Tapi kenapa? Saya rasa dah tiba masanya lah, bang. Saya resign. Lepas tu saya jadi suri rumah sepenuh masa. Yelah, betul orang cakap
ada anak seorang, tapi saya tak boleh nak jaga. Buat apa saya jadi seorang ibu kan? Bang, anak kita tu seorang, tapi jiwa dia kosong bang. Kita ni dah salah lah bang. Kita manjakan dia dengan duit, dengan harta benda kita. Jadi saya tak nak terlambat. Saya nak cuba ubah dia. Okey. Awak boleh resign. Tapi saya nak awak masih pegang share dalam syarikat kita. Walaupun awak tak masuk di depan. Okey. Saya ikut cakap abang, okey? Tapi dengan satu syarat. Saya nak banyak masa dengan Pijoy. Saya tak nak pergi outstation sana, outstation sini. Meeting sana sini semua saya tak nak, okey? Okey. Pijoy mana? Entah kat bilik dia lah agaknya. Ni satu lagi pasal game ni. Awak kena kawal dia sikit. InsyaAllah, okey. Kita cuba ubah pelan-pelan, Tiba, aku merindukan jauh bila berjumpa. Seringkali bertengkar saja. Nak ke mana ni? Nak keluar je. Mama tak kerja hari ni? Mama dah resign. Dah, ya ke? Okey, pergi jaga gerak dulu. Nanti. Nak pergi mana? Mall. Dengan siapa? Dengan nak ajak Yoyo. Tapi belum ajak lagi kan? Okey, so tak payah ajak dia. Kita keluar dulu nak. Mama ada barang nak beli. Okey? Tapi Mama... Tak ada tapi-tapi. Yoyo lain kali. Sekarang teman Mama nak beli barang. Okey? Okey? Sayangku tetap berjanji. Dari dulu sampai kini, cinta itu kan ku cari. Kau tak akan ku ganti. Bilanglah. Alhamdulillah, Ira dengan mak dia accident sikit. Alhamdulillah. Dahlah kita tak dapat nak lawat Ira. Salah dia rasa dia. Tak apalah, aku rasa kita settlekan problem kita dulu, baru kita melawat dia. Okey? Salam. Siap. Cepatlah. Sini kau duduk. Aku nak tanya kau soalan. Tapi aku nak kau jujur. Boleh? Boleh. Terus. Siapa nama bos kau tu? Pablo. Pablo. Okey. Aku nak tanya kau lagi satu soalan. Pablo tu ada kena-mengena tak dengan Brogan? Jujur je. Aku nak kau jujur dengan aku. Aku okey. Okey. Sejujurnya aku memang driver je untuk Pablo. Aku tak tahu pun pasal Pablo ni semua. Pasal apa dia buat setiap hari tak tahu. Itu je aku tahu. Takkanlah kau tak tahu. Dia bos kau kan? Weh, aku memang tak tahu weh. Serius, aku tak tahu. Aku memang tak tahu apa-apa. Kau tak percaya aku ke? Kau dengar cakap aku, ha? Sebelum Tongki pecahkan muka kau, baik kau bagi tahu kita orang semua. Asal kau kerja dengan dia, kalau ada masalah, bagi tahu kita orang. Bukan kerja dengan dia, faham? Weh, aku kerja dengan dia sebab aku nak cari duit je. Nak cari rezeki yang halal. Aku nak makan minum macam mana? Mat, baik kau cakap malam ni. Kalau tak malam ni juga kau keluar dari rumah aku. Cakap, cepat. Hah? Apa pasal pula? Apa hal pula kau tanya aku? Mat, kau janganlah khianat kita orang. Kau duduk pula bilik orang mak aku. Kau nak kumpul dengan helmet je. Dah. Aku sedar aku ni siapa. Aku tumpang je rumah kau. Tapi tak payahlah cakap macam tu kot. Lam. Salam. Kau memang talam dua muka lah. Nak goyak pula.
Apa? Kau ni kalau tak pernah pecah muka dia tadi. Satu persatu fasa-fasa dugaan ditampil. Ku ambil, jadikan mata pensil yang berhasil. Hasilnya bukannya nikmat yang bulan ini berkuping yang diberi untuk 100 abad lalu. Yang indah di kabar, yang beri keseru, yang cantik di war-wari cerita. Pasal tadi tak apa. Aku sedar aku siapa, Rip. Aku menumpang je kat rumah ni, Rip. Aku kerja dengan entah siapa-siapa. Aku ni jahat, Rip. Tak macam ni. Tak payah. Kau tak nak terangkat aku. Aku dah tahu semua. Tak, sekarang ni kau bagi tahu aku. Kau nak stay mana malam-malam ni, ha? Kau nak tidur mana? Tak ada tempat kan? Okey, esok pagi bangun kita bincang. Tak apa. Aku pandai-pandai dah. Ni RM50 kau. Bayar bilik sewa. Nanti balance tu aku bayar kau lagi lepas aku dapat gaji. Okey? Terima kasih, Rip, sebab kau tumpangkan aku kat rumah ni. Aku pergi dulu. Biarkan gagal datangnya berkerumunan. Tujuan yang lulus pasti munculkan tumpuan. Tumpukan satu fokus, asingkan yang berdasing. Bijaklah dengan rakus untuk kebenaran gading. Biar bertungkus lumus, uji daya bersaing. Hidup di dalam kubus, bunyiku untuk bersaing. Meditasi yang menjadi bila mana menyendiri. Adaptasi dari mereka dijadikan uji kaji. Ibarat keluar masuk pintu aku kerap kali. Bahkan tidak berganjat bagai canggih tak disaji. Dalam. Ni nak pergi mana dengan beg pakaian semua ni? Saya nak tidur mana-mana lah, pakcik. Janji dapat tidur saya cukup lah. Macam je bunyi ni. Talam ada apa masalah dengan anak-anak pakcik ni? Cuba cerita. Tak ada, pakcik, ni pasal Pablo dengan budak-budak tu. Pablo budak-budak mana pula? Sekejap. Mana pergi mana? Hello? Assalamualaikum, Arif. Hello, Waalaikumsalam, ya. Ayah kat mana, ya? Ayah dengan kawan. Kenapa, Rek? Dengan kawan, Sekejap. Tak ada apa. Saja tanya khabar ayah. Okey. Kalau ada masa nanti, ayah singgah jumpa Arif. Assalamualaikum. Hello, Ki. Kenapa ni? Merajuk bawa beg lari dari rumah pakcik, tak beritahu. Supaya apa macam ni? Sorry, pakcik. Saya tak mau lagi. Dah, jom. Masuk dalam kereta. Okey.
Assalamualaikum. Salam. Sekarang? Tak ramai ni kat sini. Tak nampak? Sebelah-sebelah ni semua ada orang ni. Kau ni mesej aku, kau tak balas. Aku call pun kau tak angkat. Kau marah aku? Busy sikit. Takkanlah tak ada masa langsung. Kenapa sebenarnya daripada aku ni, Maria? Malam ni kau buat apa? Kopi tak? Kau nak pergi tengok wayang? Makan ke? Jom, aku belanja. Lepas tu kalau kita keluar, siapa nak jaga baby kau? Maria. Weh, kalau kau fikir kau seorang jadi masalah, kau silap. Aku pun ada masalah juga. Sekarang ni kau cerita dekat aku, apa masalah kau? Tak nak cerita? Nak keras kepala kau? Teruskan. Aku gerak. Bukan akulah. Kau dan kakak aku. Dan kakak aku meninggal sebab lahirkan dia. Aku ni bekerja untuk dia. Ni semua sebab laki dia tu. Tak guna. Kau nak tahu masalah aku? Ha? Masalah aku ni benci sangat lelaki. Benci tu, tahu tak? Faham? Aku cuba tau. Aku cuba buat baik dekat lelaki tapi dia... Aku cuba tau. Sampai semua orang cakap aku ni kasar lah, tomboy lah. Tapi aku tak macam tu. And aku ingat kau lain. Tapi kau semua sama je. Kenapa datang sini? Cari kau lah. Aku mana ada kawan. Bapak kau dah tak kasi kau jumpa aku. Aku malas lah kejap lagi bapak kau bising-bising. Jadi aku tak payah tahu lah. Jom lah. Bosan ni. Kau nak apa? Tuanmu rasa lain. Dulu hanya mampu berangan. Ada bagai kena bersimpan. Curiga apa yang akan terjadi. Patah balik kalau aku berhenti. Ada masalah yang kau boleh. Hello? Ya, ya saya. Ya, dia anak saya. Ya. Dia di mana? Encik, kan saya cakap tadi. Ini semua boleh settle, Cik. Tak apa. Kami dah call ayah kau. Tunggu dia datang je. Tapi Encik, ini semua salah faham. Ini semua salah faham. Dah berapa kali kau buat? Ini ayah video ya? Jadi. Ya, dia anak saya. Anak saya tak mencuri. Yang mencuri ni, budak ni yang mencuri. Kami ada rakaman CCTV. Itu saya tak peduli. Awak dengar sini. Anak saya ni, allowance dia cukup untuk beli apa saja yang dia nak. Allowance seminggu dia lebih dari gaji awak sebulan, awak tahu. Jadi tolong jangan nak tuduh dia buat yang bukan-bukan. Faham? Joy, bagi tahu siapa yang mencuri. Siapa? Sebenarnya Yoyo yang ajak Pinjol curi. Kau jangan nak sentuh anak. Kau dengar? Mai, kau selesaikanlah benda ni. Afan! Duduk sini. Aku tak salah. Aku yang tak salah. Berapa kali Daddy dah cakap, jangan berkawan dengan budak tu. Tengok apa dah jadi sekarang. Daddy terpaksa tinggalkan kerja, pergi sana, keluarkan Pijoy. Nasib baik kena tangkap dengan security guard. Kalau kena tangkap dengan polis macam mana?
Aduh, Pijoy. Daddy dah buat keputusan. Daddy akan hantar Pijoy belajar di sekolah asrama di London. Kau takkan tahu apa yang sedang Ingat aku kan? Nampak sekarang kau kat mana? Ha? Aku kena jamin kau. Asal, ha? Aku yang cakap dengan kau ni. Weh! Aku kena frame. Kau nak aku cakap apa lagi? Kau ingat aku bodoh, ha? Kena frame. Yul, budak tu anak orang kaya. Kita ni sedar dia sikit. Arwah mak dah pesan tau. Ha? Biar kita miskin. Tapi jangan mencuri. Aku cakap tak curi, aku tak curi dah. bila ini akan berakhir. Kita semua dibenci, kita semua dijuri, kita semua diuji, hari-hari tak berhenti. Mau atau tidak. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Ku tahu ku susah, ku mohon kau sabar. Kadang yang selesa harus ku melempar. Kadang yang ku tak mahu harus ku duga. Tapi sampai bila, tapi sampai bila harus ku begini, selalu dibersalah. Sampai bila aku harus digelap penat. Asyik menjelajah tapi selalu disangka. Bukan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tu bukan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah aku simpan. Selalu aku sebut, di hati aku simpan. Walau kau rasa betul aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi penata kau nak kisah. Ku bukan malaikat, juga bukan syaitan. Ku cuma manusia, takkan boleh nak kaitkan segala keputusan. Aku yang utuskan. Aku berfikir dah urus sebelum aku. Yul, siap. Ayah percaya. Apa? Yul mencuri? Tak. Ayah percaya Yul tak mencuri. Arwah mak kamu bagi didikan yang cukup korang dua beradik. Terutama sekali kau, Yul. Sebab tu ayah yakin kau tak mencuri. Lepas Arif bagi tahu ayah tadi, ayah terus pergi mall jumpa dengan security. Ayah sendiri tengok CCTV tu. Ni. Saya minta maaf dari pihak keluarga. Terima kasih atas bantuan, Cik. Ku tahu ku susah, ku mohon kau sabar. Kadang yang selesa harus ku melempar. Kadang yang ku tak mahu harus ku duga. Sekarang ayah tahu kenapa Pijoy buat itu. Sebab dia takut. Sumpah ya, Yoyo memang tak mencuri. Ayah tahu. Sekarang Yoyo kena beritahu ayah. Dekat mana Pijoy tinggal. Ayah nak pergi jumpa dengan mak bapak dia, nak bagi tahu perangai sebenar anak dia macam mana. Tak payah ayah, tak payah. Yoyo dah tak nak kawan dengan dia pun. Buat susah-susah tak payah. Memang Yoyo tak payah kawan dengan dia. Tapi Yoyo kena bersihkan nama Yoyo sendiri. Walau bibir indah berkata, hilang dalam dunia tawa. Sore dok, pasal tadi. Nanti dirimu biru malam. Di saat diri tak berteman, sendiri mencari jawaban. Adakah mampu aku terus berjalan? Joy, Daddy dan Mama dah bincang tadi. Kami akan uruskan pasal Pijoy ke London dalam masa 2 minggu. Lepas tu, Mama akan temankan Pijoy selama lebih kurang seminggu sampai semua settle down. Dan Mama dan Daddy akan datang jumpa Pijoy setiap 3 bulan.
Mama dah mula rindu dengan Pijoy tau. Pijoy pun mesti rindu dengan Mama kan? Walau bibir indah berkata. Okay. Kau tahu mana rumah Tauki? Ya, saya tahu, bos. Aku nak kau settlekan budak Pak An dengan Tauki. Aku tak nak dengar hal Jaja lagi. Pastikan kau buat kerja ni clean. Baik. Sekejap. Aku nak cakap sikit dengan kau sekarang ni. Kau ni kan, kau tak boleh simpan masalah kau seorang-seorang, kau tahu. Kalau kau simpan, kau tak bagi tahu siapa-siapa, benda tu boleh makan diri kau. Dan kau boleh jadi gila, kau boleh jadi bipolar. Kau nak ke? Tak kan? Sekarang ni kau bagi tahu aku, orang mana dalam dunia ni yang tak ada masalah langsung? Kau bagi tahu aku. Ada? Tak ada. Okey, tak ada langsung. Yang membezakan dia adalah orang yang pandai handle masalah ataupun orang yang tak pandai handle masalah. Dan kau, aku nak kau jadi orang yang pandai handle masalah. So, kau ada dekat depan muka kau sekarang ni, aku nak kau share masalah kau dengan aku. Simple. Kau jangan complicated kan benda tu. Lagi satu aku nak bagi tahu kau. Kau boleh tak jangan samakan semua lelaki. Kau jangan fikir semua lelaki sama, kau jangan fikir semua lelaki jahat. Sebab kau kena ingat, kalau tak ada lelaki dalam dunia ni, takkan ada ayah. Kalau tak ada ayah, kita semua takkan hidup kat dunia ni. Betul tak? Faham tak? Lain lah kalau bapak kau tu jahat. Bapak-bapak jangan main Tak adalah bapak aku. Tak ada dah kat dunia ni. So okay. Sorry. Tak tahu. Tapi okey apa? Maksud aku kau tahu kan, orang yang baik-baik ni semua Allah akan jemput awal. That means bapak kau mesti orang yang baik, kan? Tak macam bapak aku jahat weh. Kau ni? Ya, bapak aku jahat. Dia punya jahat tu sampai kadang-kadang aku pun terkena tempias dia sampai hari ni. Semua orang ingat yang aku ni jahat macam bapak aku. Tapi nak buat macam mana kan? Jahat mana pun dia, seburuk mana pun dia tetap bapak aku. So nak tak nak aku kena sayang dia, kena terima dia, kan? Memang kan? Kau lapar tak? Okey tak? Jom makan, aku belanja. Serius? Yes. Nak? Oh, aku suka gila air ni sebab air ni kan memang dia rasa dia memang pekat. Hello, Tangki.
dekat. Lepas tu cukup rasa manis. Sekejap. Laura, sekejap. Bes, sekejap lagi. Sekejap. Laura, asal? Ha? Weh? Hello? Weh? Hello? Hello? Sendiri mencari jawaban. Adakah mampu aku terus berjalan? Baik. Asal? Bateri dah habis ke? Kau makan? Oh, aku tak makan kot. Aku mungkin kejap lagi aku tapau je lah. Bawa balik. Minum je dulu. Oh. Kau nak pergi makan dengan Laura Tak lah. Aku makan dengan bapak aku. Asal tu Laura tu kawan aku je. Bukan girlfriend aku pun. Weh. Asal kau tenung aku macam tu? Kenapa? Mana dia? Kau cakap apa ni? Air favourite kau? Favourite aku. Sedap kan? Milo ais? Ya, tapi Milo ais lain. Lain daripada lain kan? Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sendiri, Laura sedih pasal Ira kan? Mama pun sedih. Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terletak. Silakan lama, tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti. Bakri, kenapa padamkan lampu ni? Ayah tengah makan lah, gelap ni. Bapak aku dulu jahat weh. Lagi judi, lagi botol. Semua benda-benda jahat lah dia buat masa muda dulu. Dulu lah. Lepas tu bila dah mabuk, dia balik rumah dia akan minta duit kat mak aku. Padahal dia dah tahu lah. Mak aku bukan ada duit pun. Bapak aku lagi lah, dah tak ada duit. Main judi lagi. Tu bila tak dapat duit, biasa lah. Dia pukul mak aku, pukul aku. Kalau setakat kena sepak, kena terajang, kena lipas tu semua aku dah biasa lah. Masih kecil-kecil tu. Basically aku membesar kan dengan beban hutang bapak aku dengan Along yang dia pernah pinjam sebab nak berjudi punya pasal kan. Sampai aku dah hampir gadai tanah, gadai rumah semua. Tapi nasib baik lah aku ada kawan macam Arif, Laura. Dia orang tu je yang bagi semangat dekat aku untuk aku terus hidup. Dia orang punya semangat tu yang penting. Sebab tu aku cakap kau, macam mana sekalipun kan, kau tetap kena ada kawan. Sekurang-kurangnya untuk kau luahkan perasaan kau. Kau tak boleh simpan hati kau seorang-seorang. Bahaya ke? Kau faham tak? So kan, Arif dengan Laura ni aku boleh kata diorang lah kawan aku yang aku rasa untuk dunia. Dan aku hopefully diorang akan stay sampai akhirat lah. So, bila aku boleh jumpa diorang ni? Okey je. Kau nak join budak tebing ke? Budak tebing? Aku dan kawan-kawan aku selalu lepak dekat tebing tepi sungai. Kat situ kira macam pot kita orang lepak lah. Kalau kita ada masalah ke apa ke, kita akan kumpul kat situ, kita akan share semua masalah kita. Dah kira macam rumah nombor 2 kita orang lah. Oh, dia sebab semua lepak budak tebing tu, nama budak tebing tu. Okey. Aku dah cerita masalah aku. Kau? Cerita lah. Aku nak dengar. Masalah aku? Tak ada lah. Masalah aku sebenarnya macam adalah. Sekejap. Hello bang. Ada ni tengah makan dengan member. Asal? Ha? Okay. Alright. Gelap jap. Weh, togi makanan kau. Selamat petang kepada yang datang syarahan.
Ini cuma hanya pesanan ucapan, pengerusi kejohanan latihan, buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu, membaca itu jembatan ilmu, bridging cities lepas tu kau kaji liriksku, jadi ku freestyle satu album. Makan sarapan, baca menu, coming to America, alien I send you. James Earl Jones, ini Jeffrey Joffa, nak chiropractor semua rapper tegak poster. Tak berhormat untuk general, tu fair dulu naik kancah sekarang kereta kebal. Buku sejarah, tebas sekarang, kita yang karang menang perang. Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan, pengerusi kejohanan latihan, buku teks ku sekolahkan. Tas ciao ciao ciao, tas ciao ciao ciao, tas ciao ciao ciao, cepat ada back in the ciao ciao ciao. Selamat sore bapa, rumah irama, saya bengkapa. Jakarta ku sering membangun di pentas, stadium cewek boleh pegang kantas. 1001 malam dalam kegelapan.